Saya mengucapkan selamat berpuasa kepada seluruh warga kerja di BKL dan saya mendoakan agar semua warga kerja di BKL diberikan kesihatan yang baik dan dapat menjalani ibadah puasa dengan baik. Saya faham apabila kita, terutamanya bagi warga kerja yang ditapak di lapangan, amatlah mencabar. Tetapi insya-Allah kalau nawaitu kita baik dan juga jelas, insya-Allah kita akan diberi kekuatan, diberi kesihatan yang baik untuk kita menjalankan tugas-tugas kita. Saya juga pada pagi ini ingin menyampaikan beberapa amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri yang telah pun diadakan pada 3 Mac yang lalu. Yang Amat Berhormat telah pun memohon agar kita mengamalkan kesederhanaan dalam perbelanjaan di bulan Ramadan. Ini bukan hanya perbelanjaan bagi DBKL, tetapi perbelanjaan individu juga. Saya pergi semalam ke Bazar Ramadan Tasik Permaisuri dan juga Bazar Ramadan Jalan Kuching di Batu. Kalau ditengok berjalan tu di Batu Tasik Permaisuri ada 126 gerai. Memang semua nak makan. Semua sedap. Tetapi inilah kita, macam apa yang dinyatakan oleh Ustaz tadi, kita mestilah kesederhanaan itu mestilah ada. Dan satu contoh yang telah pun diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kalau kita nak bagi kurma, katanya bagi je lah kurma 1 kotak. Tak payahlah nak balut kotak-kotak yang besar. Kotak dia lagi mahal pada kurmanya. Itulah contoh yang sebenarnya dibawa semasa dalam dia menyampaikan amanat dia. Inilah berkatakan bahawa kesederhanaan bagi setiap jabatan yang menganjurkan program iftar ataupun pemberian sumbangan dalam bulan Ramadan yang mulia ini supaya bersederhana dalam berbelanja, bersederhana juga dalam memberikan sumbangan. Majlis berbuka puasa dan majlis sumbangan yang diadakan hendaklah sederhana dan elakkan pembaziran bagi menghayati semangat bulan Ramadan. Begitu juga dengan mesyuarat-mesyuarat pada bulan Ramadan. Saya berpendapat tidak perlu disediakan makanan sebab kita berpuasa. Kadang ada jugalah saya dimaklumkan makanan berbungkus. Saya pun tak pasti bila kita nak makan. Nanti takut basi kan. Tu saya ingat dalam bulan Ramadan ni eloklah kita memberikan kita punya kesihatan kita tu adalah ruang. Ini juga adalah untuk kesihatan kita. So Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah memohon semua pejabat awam berusaha memperbaiki dan meningkatkan kecekapan dalam melaksanakan tugasan yang diamanahkan. Ini juga dalam konteks di BKL, semua warga kerja hendaklah sentiasa berusaha memperbaiki dan meningkatkan kecekapan dalam menyelesaikan tugasan yang dipertanggungjawabkan. Kita ada piagam pelanggan, kita ada KPI, kita ada bermacam-macam. Tetapi kita mestilah ikuti dan patuhi. Ya, kalau kita ada plan, kalau kita ada KPI, tapi kalau kita tidak mematuhi apa yang telah pun kita bincang, kita retreat bersama, kita bincang sampai 3 hari 3 malam, tapi kalau kita tidak laksanakan, ini juga tidak bermakna. Kita bukan saja memastikan proses pentadbiran berjalan lancar, tetapi sekaligus dapat meyakinkan dan mengukuhkan, mempertingkatkan keyakinan warga kota. Kita kena melihat kepada the trust. We have to bring back the trust warga kota kepada kita. Kita tak mahu trust deficit. Ini adalah amat penting di mana kita dalam kualiti menyampaikan perkhidmatan yang diberikan oleh DBKL. Ini sama juga dengan langkah-langkah yang kita ambil jika terdapat aduan-aduan. Hendaklah segera diambil tindakan. Sebab ada juga saya berjumpa dengan beberapa majlis perwakilan. Dia kata adu pun masih lagi dalam tindakan. Ini juga ada online sistem pun. Dia kata masih lagi dalam di situ. Telah pun masuk dalam online. Tuan-tuan akan diberi keputusan dalam masa 30 hari. Tapi dia kata dia dah hantar 23 bulan 1. Sampai sekarang pun tak dapat apa keputusan lagi. Inilah saya bercakap secara in general, semalam dia very specific.
Tapi di segi general, kita hendaklah mematuhi KPI. Kalau 30 hari kita nyatakan di situ, keputusan akan diberikan dalam tempoh 30 hari, 30 hari lah. Inilah akan kita gain the trust of our stakeholders. Kalau dia tengok ini pun computerization, patutnya online lagi cepat. Tetapi dia dah 30 hari, dia tunjuk bukti kepada saya semalam. So yang ini juga perlulah dilihat. Ini juga menyatakan bahawa kita punya penyampaian, the services, delivery kita hendaklah dipertingkatkan lagi. Ini juga salah satu daripada ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga mengingatkan setiap jabatan dan agensi supaya committed dalam meneruskan agensi reformasi institusi. Kita ingat KSN menyatakan reformasi adalah kemestian. Bukanlah hanya ini salah satu apa, tapi adalah kemestian, di mana kita telah pun membuat beberapa retreat. Setiap jabatan pun ada retreat masing-masing nak reform, tetapi sebagai individu kita kena reform diri kita dahulu, dan lepas itu kita akan reform bahagian kita, reform dalam unit kita, dan reform dalam jabatan kita, dan reform di peringkat organisasi. So, ini adalah penting kerana reformasi bukan hanya suatu proses yang mudah, tapi merupakan keperluan untuk memastikan kita bergerak ke arah yang lebih baik. So ini adalah pesanan daripada Yang Amat Berhormat. Sebab dalam postcap baru-baru ini, Yang Amat Berhormat telah menyatakan bahawa dia nak tengok amanat-amanat semasa bulanan dan juga post kabinet disampaikan kepada semua warga, in this case warga di BKL. In fact, kita telah diminta untuk berkongsi minit mesyuarat. Ingat tak saya pernah nyatakan minit mesyuarat di peringkat MPT, kita akan mana-mana yang boleh dikongsi, kita kongsi di peringkat ketua jabatan. Ketua jabatan akan ada dia punya mesyuarat, dikongsi juga dengan ketua bahagian. Dan saya minta minit-minit ketua di peringkat jabatan ini dikongsi bersama dengan saya dan pengarah eksekutif. The last post cabinet meeting, itulah yang diminta oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana saya attended last Friday. Dinyatakan bahawa untuk memastikan apa yang telah pun diputuskan di peringkat kerajaan, kita di bawah di BKL, di bawah Jabatan Perdana Menteri, disampaikan ke akar umbi. Bukan dia tak percaya, dia kata kita ke KSN kena minta minit-minit mesyuarat ni. Mungkin hari ini saya akan hantarlah saya punya ucapan pada hari ini saya akan hantar, sebab menyatakan bahawa saya telah pun menjalankan tugas saya menyampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan yang hadir di sini. Mungkin tak semua daripada 9,000 kaki tangan kita yang ada di sini, tugas tuan-tuan dan perempuan untuk menyampaikan ke bawah. Ini adalah amat penting, di mana kita telah pun diminta untuk berkongsi minit-minit mesyuarat di peringkat organisasi ataupun di peringkat saya. Oleh itu, dalam satu lagi melihat kepada pembaziran, satu juga perkara yang telah pun dibangkitkan semasa dalam pos kabinet adalah bagaimana kita menyelaraskan, membelanjakan peruntukan yang telah pun diluluskan pada bajet 2025. Ini dari segi pengurus keuangan berdasarkan bajet 2025 hendaklah tulus, amanah dan berintegriti dan memastikan konsep value for money. Ini adalah amat penting, di mana kadang-kadang kita punya kontraktor, kita punya projek-projek, hendaklah dilihat kita mendapat kualiti yang sepatutnya kita dapat. Inilah tidak ada ketirisan dalam kita memberikan projek-projek ataupun menyediakan dokumen-dokumen tender dan sebagainya. Seterusnya, kita juga perlu memastikan bahawa akta perolehan kerajaan dilaksanakan dengan teliti dan ketat. Contohnya, prosedur tender perolehan kerajaan perlu dipatuhi dengan telus. Walaupun terdapat perubahan dalam pentadbiran, kita harus memastikan prinsip ketelusan dan integriti terus diterapkan dalam setiap urusan kerajaan agar tiada ruang untuk sebarang bentuk penyelewengan.
Ini juga kita telah pun akan diminta untuk melaksanakan akta perolehan kerajaan. Kita juga sedang melalui proses yang penting dalam pindaan perlembagaan negara yang bertujuan untuk mengasingkan pentadbiran, pengurusan dan kuasa parlimen sebagai entiti bebas daripada perkhidmatan kerajaan. Mungkin tuan-tuan perempuan telah pun mengikuti parlimen baru-baru ini. Langkah ini untuk memberikan satu ketetapan yang jelas mengenai kematangan proses demokrasi negara. Ini juga memastikan setiap cabang kuasa beroperasi dengan penuh integriti dan tidak terpengaruh dengan sebarang kepentingan luar, sekaligus memperkokohkan prinsip-prinsip keadilan dan ketulusan dalam pengurusan negara dan juga pengurusan di pihak DBKL. Selain itu, rang undang-undang inisiatif kecekapan perkhidmatan awam yang dibentangkan di Parlimen pada 4 Mac merupakan langkah penting dalam melaksanakan reformasi perkhidmatan awam yang berteraskan prinsip tata kelola yang baik. Reformasi ini akan memacu produktiviti dalam perkhidmatan awam, seterusnya meningkatkan kualiti dan keberkesanan dalam penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Oleh itu, arahan dan maklumat daripada pihak pengurusan tertinggi perlu disampaikan dengan jelas dan tepat pada semua pegawai dan kaki tangan jabatan, dan saya berharap pengarah eksekutif, para pengarah perlu melaksanakan tugasan ini. Arahan seperti yang telah pun kita baru-baru ini kita telah pun membuat mengadakan retreat, walaupun retreat di pejabat. I think itu adalah retreat yang pertama kita buat di sebelah malam, sebab kita tak mahu menjangkau pada bulan Ramadan, di mana kita telah pun mengadakan dan telah pun meletakkan pelaksanaan setiap tugas dan tanggungjawab. Ingat, resi, siapa yang responsible, siapa yang accountable, siapa yang be consulted dan siapa yang be informed. Dan ini untuk memastikan keberkesanan pelaksanaan tugas-tugas yang diamanahkan. Kita dah ada semua KPI. Dan saya berharap pengarah sumber manusia serta pengetua IDB mengambil inisiatif untuk mengadakan program-program latihan supaya warga di BKL fasih dalam isu-isu reformasi organisasi ini. Ini adalah penting sebab capacity building dan latihan juga diutamakan oleh kerajaan. Saya juga menggesa kepada semua ketua jabatan dan pegawai-pegawai supaya konsisten memaklumkan kepada pengurusan tertinggi, iaitu pada saya sendiri, pengarah eksekutif, sebarang perubahan dan penambahbaikan terhadap undang-undang kecil, perintah tetap, garis panduan yang melibatkan kepentingan warga kota. Sebelum sebarang perubahan dimutamakan, kita mestilah mengadakan sesi libat urus dengan pihak yang terlibat dan berkepentingan. Seterusnya, strategi komunikasi utuh perlu dilaksanakan supaya perubahan tersebut sampai dengan berkesan kepada warga kota dan pihak yang terlibat. Hal ini memerlukan kerjasama strategik antara Jabatan Perancangan Korporat dan jabatan-jabatan yang bertanggungjawab. Komunikasi yang berkesan akan memastikan seluruh organisasi di BKL bergerak seiring mencapai matlamat yang ditetapkan. Seperti yang saya nyatakan pada hari pertama saya berdiri di sini sebagai Datuk Bandar, the concept of the prinsip KT. Kita mestilah kompeten, kita mestilah accountable, kita mestilah transparent. Apa yang kita buat mestilah efektif dan juga efisien. Ini adalah amat penting dan saya berharap warga kerja di BKL terus memberikan perkhidmatan yang berkualiti. Saya juga ingin berkongsi amanat yang amat berhormat pada Menteri semasa mesyuarat Paskah Kabinet pada 28 Februari yang lalu. Amanat dan keputusan oleh Yang Amat Berhormat pada Menteri hendaklah disampaikan oleh ketua agensi kepada agensi masing-masing dan semua warga agensi maklum dan mengambil perhatian dan seterusnya mengimplementasikan. Susulan daripada itu, saya ingin berkongsi bahawa beberapa amanat yang penting. Yang pertama, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan warisan Kuala Lumpur. Kalau kita ingat dulu kita panggil KLCCD, ya, Kuala Lumpur Creative Centre District. Is it?
KLCCD, Kuala Lumpur Creative Culture District. Sekarang ni dia telah pun di rebranding. Kalau in English dia Kuala Lumpur Heritage Site. Kalau dalam bahasa Malaysia dia adalah Kuala Lumpur Warisan. Tapak Kuala Lumpur Tapak Warisan, seperti like that. Ini adalah satu kerja-kerja di mana telah pun diarahkan kepada kita bersama dengan Khazanah dan juga Think City dalam kita untuk membawa aktiviti-aktiviti to rejuvenate bahagian-bahagian lama, kota lama yang diusahakan bersama dengan rakan-rakan kita yang lain. Ini adalah penaiktarafan daripada ruang awam daripada Dataran Merdeka ke Karkosa dan kawasan sekitarnya. Apabila ini bila Yang Amat Berhormat announce, when he announced this thing, kita perlulah bersedia dah. Announcement, that means we need to come up with the structure of organisation within DBKL. Macam mana kita ingin menyahut seruan ini? Kita adalah the planning authority, the local planning authority di Kuala Lumpur. Di sini pengarah eksekutif Datuk Zul dengan pengarah perancang dan rakan-rakan yang lain perlulah dah mendengar dia, dah keluar daripada paper tu, just take, okay, how can we DBKL menyahut seruan ini? Bagaimanakah kita ingin melaksanakan dia? Kita bagaimana strukturnya? Apakah keperluan-keperluan yang diperlukan? Contohnya, adakah kita perlu mengadakan conservation management plan? Adakah kita perlu mengadakan action, the implementation ataupun action plan? Apakah struktur organisasinya? Adakah kita perlu menubuhkan unit warisan di DBKL dan sebagainya? Kita perlu dah mengarah way forward. Jangan tunggu arahan baru kita, itu hari, ingatkan hari itu announcement saja. Bila dah announce, we kena menyahut dengan untuk melaksanakan announcement tersebut. Dan ini juga kita telah pun, untuk makluman rakan-rakan, kita telah pun menghantar kepada UNESCO untuk di Kuala Lumpur ini, bahagian yang di dalam Heritage Kuala Lumpur ini ataupun Kuala Lumpur Warisan ini diisytiharkan sebagai Design Cities di dalam Design Cities Network. Kita telah pun menghantar pada 3 Mac yang lepas. Kalaulah diluluskan dan diisytiharkan sebagai di bawah UNESCO, apakah langkah-langkah yang perlu kita ambil? Kita perlu bersedia dari sekarang. Sebab selalunya kalau kita menghantar, pada pengalaman saya, jaranglah kita tak dapat. Because ini the UCCN ni dia lagi taklah se-strict World Heritage Site macam pengalaman saya di Pulau Pinang, Georgetown dan Melaka dan juga Lenggong. Tetapi ini di bawah Creative Cities Network. Tapi kita perlu bersedia dari sekarang. Bukan dari segi hanya perancang. Ini adalah DBKL. Kita perlu melihat kepada, memang kita pengarah jabatan masing-masing, tapi apabila kita melihat kepada implementation, we are implement on behalf of DBKL. Ini adalah amat penting. Kerana itu baru kita nampak kerja sepasukan ataupun teamwork. Kadang-kadang kalau kita lihat, ini bahagian bukan bahagian saya, ini bahagian orang lain. Kalau kita masih lagi berfikiran silo sebegitu, saya ingat susah kalau kita telah pun diisytiharkan di peringkat global, susah kita nak melaksanakannya. Ini adalah amat penting. The silo mentality have to be put aside. We must put forward DBKL. Ini adalah amat penting supaya kita boleh melaksanakan dia dengan baik. Seterusnya, dari segi apa yang saya nyatakan, dari segi di Malaysia ini, hinggakan saya dimaklumkan semasa dari segi integriti di Malaysia, integriti di DBKL, pihak Peru dan Uzbekistan telah menjadikan Malaysia sebagai penanda aras ataupun benchmarking dalam aspek integriti. Ini adalah sebagai satu pihak kuasa tempatan, PBT bertanggungjawab menjaga nama baik tuan-tuan dan perempuan semua, menjaga nama baik Kuala Lumpur dalam semua aspek. Dan berkaitan dengan ASEAN,
kesiapsiagaan negara sempena pengurusian ASEAN 2025. DBKL telah pun menubuhkan 2 jawatankuasa seperti yang tuan-tuan tahu, jawatankuasa tindakan pengindahan dan juga infrastruktur kesejahteraan bandar. Saya minta semua berganding bahu untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai satu bandar global ataupun bandar yang ibu kota yang mempunyai wow factor. Apabila ASEAN datang ke sini, dia akan datang lagi sekali. Apabila dia punya the head of state or the president or the head of the government, when it comes to KL, they say, oh, they become our ambassador. I think one of the areas that I would like to put forward is cleanliness. Cleanliness ni akan menjadi satu bualan. Kalau kita pergi Singapura, oh memanglah bersih Singapura. Bila di benua Afrika contohnya, bila come to cleanliness, people will say Rwanda. Rwanda is the cleanest city in Africa. And now, of course, in Asia, Japan and Korea and all that. But I think that is cleanliness is very, very important. Clean and green. This is 2 areas. And cleanliness is not only rubbish. It's not only rubbish, but it's also in terms of the traffic, in terms of the pejalan kaki, laluan pejalan kaki. Kita telah ada 15 outcomes yang telah pun kita gariskan semasa kita berretreat. Hendaklah dilaksanakan dan saya nakkan laporan pada bulan hujung bulan ini apakah langkah-langkah yang telah pun kita ambil untuk melaksanakan dan 15 outcome yang telah pun kita persetujui semasa retreat. So nak laporan bulan yang ketiga, bulan yang ke-6, bulan yang ke-9 dan bulan yang ke-12. Sebab kita nak tengok supaya kita boleh dapatkan, kita boleh tengok, monitor kita punya implementation. Kalaupun ada flagship, adanya program, tapi kalau tidak dilaksanakan dengan jaya dia, ini juga tidak akan berjaya. Dan kalau tidak dipantau, kita tidak akan tahu apakah masalah-masalah atau pencabaran dalam untuk melaksanakan perkara-perkara tersebut. Satu lagi adalah dari segi digital dan AI. Di sini kita banyak, saya telah pun 6 bulan di sini, saya nampak banyak sistem-sistem kita ada di sini. Hendaklah berintegrasi dan bercakap antara satu sama lain. Saya dah minta Cik Azwar melihat kepada kesemuanya sistem kita, di mana kita sekarang, adakah kita bercakap antara satu sama lain. Dan saya juga telah melihat ada sistem-sistem baru yang kita nak bangunkan. Kena buat feasibility study, kena tengok dari segi cost of maintenance, kena tengok dari segi capacity building dan training. Kita tidak mahu sistem-sistem ini vendor driven. No vendor driven in terms of system. Kadang-kadang vendor datang, oh you nak ni ya. Oh kami boleh buat you ni. You tak perlu bayar kat kami 3 tahun atau 3 bulan or something like that. Dan later on baru kalau berjaya baru kita nak buat. Boleh, tapi kita kena tahu apa yang kita nak. Don't be vendor driven in system, in computerization dalam DBKL. Kita mestilah sistem-sistem tu membantu kita dan integrate antara satu sama lain. Saya dapat banyak. Baru-baru ini saya dapat banyak sistem-sistem baru yang akan dibangunkan. Bila kita tanya, kalau kita tanya sikit lebih, apakah kelebihan dia, apakah sistem-sistem ini dah ada yang sekarang, adakah dia berkaitan, adakah dia boleh diintegratedkan, tak ada, kadang-kadang tidak ada jawapan. So, di sini kita kenalah berhati-hati dalam kita melihat pada digitalization dan juga penggunaan AI. Sama juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada semua rakan-rakan dan juga warga DBKL yang telah pun melaksanakan Bazar Ramadan bagi tahun 2025. Tahniah pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya tahu bukan senang untuk melaksanakan dia. Saya dah masa saya berjumpa dengan memberikan amanat di IDB hari itu, berjumpa dengan rakan-rakan lebih kurang dalam 635 orang. Saya kata we have to make it happen. Failure is not in the vocabulary. We cannot fail. We have to show that DBKL is leading. PBT lain sedang melihat kita. Kalaulah kita, kalau kita berjaya sampai pada 30 hari bulan 3
30 hari bulan 3 nanti kita berjaya melaksanakan dia dengan baik, ini mungkin menjadi benchmark, mungkin satu arahan. Sebab dalam perbincangan dengan di pos kabinet telah dinyatakan bahawa kalau ini berjaya, kemungkinan PBT lain juga akan diarahkan untuk mengikut benchmark, mengikut proses, mengikut konsep yang telah dijalankan oleh DBKL. Saya pernah dengar belum selesai saya bekerja di Penang, dia kata Penang leads. But in this case, I'm now the Datuk Bandar of Kuala Lumpur, dan DBKL leads. Itu yang kita nak dalam segala hal. Kalau tuan-tuan pergi ke Penang, dia memang mana-mana pernah dan yang pernah berhubung dengan Penang memang dia punya motto Penang leads. Tapi saya nak DBKL leads dalam semua aspek. Yang positif, ya, dengan list yang negatif. Kita tak maulah list yang negatif. Yang positif. Ini adalah penting, dan saya telah pun melihat pada bazar adalah cabaran-cabaran di sana sini, tetapi walau bagaimanapun saya ucapkan tahniah. Saya ini hari kelima, saya dah pergi ke 2 tempat. Saya akan melihat nanti pada bazar Aidilfitri, Ramadan saya dah tengok, Aidilfitri belum lagi. Saya nampak pukul 10 malam ni ada dalam jadual saya pergi 10 sampai pukul 11 pergi ke bazar Aidilfitri. So lepas tarawih lah tu pergi ke bazar Aidilfitri pula tengok malam ni. Saya nak tengok macam mana. So ini adalah satu percubaan, dan tetapi ini saya harap ini akan menjadi satu benchmark pada semua PBT untuk mengikuti kita sebab kita mengurus sepenuhnya daripada permohonan lesen, penjaja sampailah pengoperasian dan juga kawalan bagi bazar-bazar Ramadan dan bazar Aidilfitri. Dan kita telah pun menubuhkan petugas task force dan sebagainya, dan ini juga kita harap bila kita mengambil pertindakan, saya dah menyatakan kepada Cik Muzammil, bila kita mengambil tindakan, kita perlulah mengambil tindakan secara berhemah, ya, berhemah dan juga berhati-hati. Ini di sini saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada kerjasama strategik kita, Bank Muamalat Malaysia Berhad telah menyediakan kanopi dan peralatan, dan juga dengan Gema, Dr. Umi, Dr. Gema dari segi zero waste, dan juga Dewan Energy, apa tu? Hot what? Yang cooking oil tu, ya, itu pun kita telah pun mengadakan, ya. Kita mengambil cooking oil daripada bazar Ramadan. Setiap saya 1 kilo RM5 kata silap saya kalau dijual. RM3. Dan kita juga mengambil makanan-makanan yang baik yang tak terjual. Ini di bawah Save the Food, dan kita juga telah pun mengedarkan pamphlet untuk mengurangkan penggunaan plastik. Tapi saya nampak banyak juga plastik merah, kuning, gantung semalam saya nampak. Dan juga engagement bersama dengan peniaga-peniaga ini. So diharap kempen kita untuk mengurangkan penggunaan plastik, kempen kita towards zero waste itu akan dapat kita capai, dan kita akan analyse. Sebab 30 bulan Mac adalah Global Observance of the Zero Waste Day yang telah pun diisytiharkan oleh United Nations. So kita tengok nanti masa hari raya memang setakat mana kita terima dari segi makanan yang boleh diedarkan, dan juga makanan yang mungkin dah rosak tetapi kita buat kompos dan sebagainya. Ini adalah untuk kita buat dengan lebih cekap, dan kita mesti mengambil data-data. Jangan lupa apa program yang kita lancarkan, data perlulah dikutip. Kalau tidak akan menjadi masalah pada kita itu melihat setahap mana impact program-program kita yang kita lakukan. Saya juga ingin berkongsi kejayaan program-program sempena Hari Wilayah. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua dalam program Cool Vibe 2025 yang berlangsung di dataran pada 15 dan 16 Februari. Nanti saya berkampung hari Sabtu Ahad. Cik Nakib lah suruh saya datang sampai hari Sabtu hari Ahad. Pada pagi, pukul 4 pagi ya. Pergi flag off. Ya, tapi walau bagaimanapun ini yang menyatakan bahawa satu
sambutan Hari Wilayah Persekutuan yang pertama yang sendiri yang saya involve. I think ini adalah satu kejayaan, dan juga bersama dengan menyemarakkan semangat perpaduan dengan Kementerian Perpaduan dan Keharmonian di kalangan wilayah persekutuan. Di mana tema pada hari itu, arti tuan-tuan pun tahu, wilayah persekutuan kita, dan di samping itu aktiviti kekeluargaan dan sebagainya. Dan saya minta juga apabila kita buat program-program ini, saya minta juga kaki-kaki tangan kita, warga-warga DPKL datang sekali, ya, datang sekali bersama-sama dengan kita, ya, menjayakan program ini. Memanglah program ini untuk orang ramai, tetapi juga untuk kita, dan bawalah family apabila kita membuat program-program pada hari Sabtu dan hari Ahad, ataupun program-program di BKL. Dan seterusnya saya juga ingin menyatakan bahawa seperti yang dinyatakan tadi, program Imarah Ramadan yang diadakan pada pelancarannya jadi diadakan pada 18 Februari yang lalu, yang dilancarkan oleh Yang Berusaha Tuan Ismadi, Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosioekonomi kita. Dan saya harap kita ada juga seramai 200 orang warga kerja di PKL yang kurang kemampuan menerima sumbangan bakul makanan daripada Pusat Pungut Zakat Mawib. Dan di samping itu juga dapat meringankan lagi beban-beban penerima. Inisiatif ini mencerminkan komitmen kita kepada warga kerja di BKL sendiri yang memerlukan. Seterusnya telah pun ada tadi, saya tak mau nak dah ulang program-program sempena bulan Ramadan ini, dan kita kalau boleh mana-mana yang ada berkesempatan perlulah join lah program-program Ramadan yang telah pun disediakan sama ada di bangunan ini ataupun di jabatan masing-masing. Saya juga ingin mengambil peluang di sini untuk mengalu-alukan kehadiran pasukan Jabatan Audit Negara di DPKL. Mereka akan menjalankan tugas untuk mengaudit penyata keuangan DPKL untuk tahun 2024, dan audit tahun ini dijalankan sendiri oleh Jabatan Audit Negara, merupakan audit yang komprehensif yang berpaksi kepada pengurusan serta tata kelola DPKL. Ya, selalu dia audit satu saja. Hari ini ada satu. Kali ini Jabatan Audit Negara akan mengeluarkan satu report yang komprehensif dari segi pengurusan dan tata kelola DPKL. Saya mengalu-alukan supaya kita tahu di mana kita berada, di mana kelemahan kita, dan di mana kita boleh to strengthen, to improve ourselves. Jangan takut pada audit. Ini adalah kadang-kadang kalau kita tak buat kerja tak betul tu kita takutlah. Kalau kita buat kerja betul kita tak takut. Setiap apa yang ada tata kelola ikut, dan juga documentation mesti ada. Ini adalah amat penting, ya, supaya kita dapat satu audit yang menyeluruh. Dan saya minta juga kerjasama kepada Ketua Jabatan Tentera Perempuan untuk memberikan kerjasama kepada Jabatan Audit Negara apabila dia datang untuk audit. Selari dengan audit penyata keuangan, Jabatan Sumber Manusia juga sedang menjalankan kerja-kerja penstrukturan semula reorganisation, supaya kita dapat memastikan mandat, fungsi serta jawatan adalah sejajar dengan carta organisasi DPKL. Kita masih lagi membuat mapping di tiap-tiap jabatan, di mana tuan-tuan patut berada ataupun berada sekarang, apakah job scope, apakah keperluan-keperluan. Kita tengok keperluan-keperluan jabatan, memang ada banyak yang nak meminta tambahan-tambahan staff. Itu saya kata itu jangka panjang agaknya, sebab sekarang ni baru saja sistem baru. Kalau kita nak minta tambahan tu memang susah. Tetapi bagaimana kita ingin optimize kita punya warga kerja yang seramai 9,000 orang ni. Warga kerja kita sebagai 9,000, dan bersama dengan kontraktor-kontraktor kita, bersama dengan konsultan-konsultan kita, itu juga merupakan, walaupun tidak di bawah JPA, tetapi itu juga menjalankan tugas dan kerja di DPKL. So adakah mereka ini membuat kerja yang sepatutnya dibuat? Adakah mereka multitasking? Adakah mereka ada juga yang rasa, oh saya nak buat lebih tapi pengarah bagi sikit dia? Ada pun juga yang mengatakan, saya dah banyak kerja tak larat dah, saya nak reduce. Inilah kita nak lihat dari segi mapping, dan bagaimana kita boleh meletakkan satu organisasi yang
yang baik dan juga menuntut daripada akta-akta penubuhan di BKL dan juga segi servis delivery kita kepada warga di BKL. Walau bagaimanapun keputusan belum dibuat, tuan-tuan janganlah risau. Saya jenis yang bottom up. Saya akan minta dibuat strategic communication dengan tuan-tuan perempuan, dengan satu-satuan sekerja kalau ada apa-apa perubahan yang dibuat. Sebab sekarang ni baru di dalam mendapatkan data, mendapatkan mapping di jabatan masing-masing. Adakah tuan sepatutnya berada di situ atau puan berada di situ atau patutnya di jabatan lain ataupun di unit lain di dalam jabatan. So ini adalah yang saya sedang buat bersama dengan semua pengarah eksekutif, ketua-ketua jabatan, dan kita telah pun melihat kepada dari segi organisasi pada DBKL. Dan seterusnya dari segi, saya juga ingin melihat kepada dari segi dasar juga, kita akan memulakan ulasan proses ulasan permulaan plan implementasi DBKL supaya kita dapat memastikan setiap data ataupun penunjuk impact ataupun impact indicators tu yang kita sasarkan adalah tepat. Ini adalah penting supaya kadang-kadang kita ada, seperti saya nyatakan, kita ada plan. Contohnya plan low carbon society, plan contohnya climate change. Kita perlu ada data, kita perlu ukur dan kita perlu ada plan tindakan daripada sekarang sampai ke 2050, ada juga plan sampai 2030. Ini adalah amat penting. Kalau tidak, nanti kita tidak dapat mengukur impact plan yang telah pun kita sediakan. Sekali itu, ini juga merupakan satu tanggungjawab kepada kita. Dan satu lagi saya ingin berkongsi juga di sini pada pegawai-pegawai penggunaan social media. Tim baru-baru ni tuan-tuan perempuan ada sama ada sudah pun diedarkan, saya tak pasti ya. Tadi saya ada tanya pengarah eksekutif pengurusan Tuan Haji Muhammad, di mana kita mestilah berhati-hati apa yang kita upload dalam Facebook kita, Facebook rasmi kita di BKL, Facebook individu, dalam Instagram, dalam any social media, LinkedIn dan sebagainya, dan Twitter ataupun X. Ini adalah amat penting supaya kita tidak menyalahi. Kalau tidak, silap saya dalam perkeliling yang dihantar oleh KSN tersebut menyatakan bahawa di mana-mana pegawai tidak dibenarkan untuk memberi kupasan ataupun komen tentang polisi-polisi kerajaan yang belum lagi dimuktamadkan. Contoh-contoh memberikan pendapat masing-masing. Ada di social media. Kadang-kadang ada akta-akta yang baru digubal, dia akan minta pendapat kita secara rasmi. Namun kita pula mengatakan bahawa ini tak betul, itu tak betul, tapi di dalam social media kita. Ini adalah amat penting dan saya juga ingin menyatakan di sini semua apa berkaitan dengan DBKL perlulah melalui pejabat Datuk Bandar, melalui Jabatan Korporat, iaitu dia korporat adalah komunikasi. Kadang-kadang kalau ada data-data yang mungkin dinyatakan agak sensitif dan akan disusuli oleh media-media. Ini kita hendaklah berhati-hati dalam memberikan maklumat yang tepat, maklumat yang tepat kepada social media kita, sama ada social media yang rasmi ataupun yang peribadi. Ini adalah amat penting. Kalau tidak, nanti tuan-tuan dan perempuan mungkin akan diambil tindakan. Baru-baru ini kita tengok era FM yang telah mempersendakan Thaipusam telah pun diambil tindakan. So, kita haruslah berhati-hati dalam kita menggunakan social media kita. Ini adalah amat penting. Dan satu lagi, saya juga ingin bersama-sama berkongsi di sini bahawa jikalau kita ada sesuatu pertanyaan daripada media, kadang-kadang media ni akan terus menjurus kepada pengarah-pengarah, tapi pengarah-pengarah haruslah berkomunikasi dengan pejabat Datuk Bandar melalui pengarah
korporat. Jangan kita bagi sendiri ulasan-ulasan kita, ataupun kita berikan maklumat-maklumat di mana kepada direct kepada reporter. Kadang-kadang ada dikata source daripada DBKL, sumber-sumber yang dipercayai daripada DBKL. Bila saya tanya reporter, dia memanglah etika dia tak akan bagi tahu. Saya tanya siapa yang bagi tahu? Ada satu tu memang tak berapa tepat. Siapa yang bagi tahu? Dia kata yang bagi maklumat ni. Oh, Datuk, itu etika kami tak akan bagi tahu. Dia pun ada etika, tapi saya minta di sini tuan-tuan perempuan berhati-hatilah dalam memberikan maklumat-maklumat. Kalau tidak, haruslah melalui prosedur yang betul dan melalui pejabat korporat, bakal korporat yang akan handle semua communication di pejabat Datuk Bandar dan juga bagi pihak organisasi kita iaitu di BKL. Akhir sekali saya juga ingin berkongsi di sini, jagalah kesihatan, ya. Kesihatan amatlah penting dalam bulan Ramadan ini. Banyak minum air, masa bulan puasa tu janganlah minum ais banyak sangat. Ini nampak semua ais ada apa air Kartika lah, apalah semalam macam-macam air yang baru saya nampak sedap-sedap. I think once you take ice, then that's it. Ya, perbanyakkanlah minum air suam atau air panas supaya kita boleh menjaga kesihatan. Kalau kita tak sihat, I can tell you cannot perform. You have to be healthy body, healthy mind. If you don't have the healthy body, it's very difficult for you to have a healthy mind. I think the body is very very important, kerana jaga kesihatan apa yang penting. Dalam bulan Ramadan ini saya telah pun menyatakan kepada pejabat saya, tak apalah bulan Ramadan ni pastikan mesyuarat habis pukul 5. Tak ada malam dah, tak ada malam. Lainlah kalau kita dah buka puasa lah. Tak ada. Kalau kita tengok pukul 5 dah habis, tak ada lagi dah malam. Mungkin awal tu adalah pukul 7.30 ke pukul 7. You pun dah lepas sahur takkan nak tidur kan? Boleh datang ke pejabat dah. So bolehlah kita ganti yang malam tu sikit lah. Tu kalau ditengok saya punya timetable sampai pukul 5 tu dah tak ada lah. Lepas tu tak ada lagi lah, unless saya sendirilah kalau saya nak stay back. Kalau mesyuarat tu saya tengok sampai pukul 5. Dan satu lagi, saya tak pastilah sebab ada ke tidak pegawai-pegawai kita yang mendapat darjah, mendapat pingat. Saya tak pasti sebab benda tu adalah sulit. Tapi kalaulah ada, saya ingin mengucapkan tahniah. Sebab saya tanya ada tak? Bukan dia punya surat tu diberi pada individu. Sebab silap saya besok adalah hari penyampaian darjah-darjah dan pingat-pingat ni di istana. Besok pagi. Saya tak pastilah, kalau ada yang dapat, saya ingin mengucapkan tahniah. Dan itu adalah satu penghormatan pada anda sendiri dan juga penghormatan kepada DBKL. Kalau ada lah. Kalau tak ada, kita usaha lagi lah. Saya hantar lagi banyak tahun ini untuk tahun depan. So dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang telah pun memberikan sokongan, memberikan support kepada saya. Dan ini adalah masuk bulan ke-6 saya sebagai Datuk Bandar. Banyak cabaran-cabaran yang kita harungi bersama, tapi dengan cara kebersamaan kita, dengan teamwork kita. Bak kata African proverb, if you want to go fast, you go alone. You want to go far, you go together. Cuma ada tuan-tuan dan puan nak bersorang dia pergi ke depan, ataupun nak cepat, ataupun you want to go far, then you can go together. So dengan sifat kebersamaan dan sifat teamwork, insya-Allah tidak ada yang mustahil untuk kita capai. Inilah yang kita harap kita dapat menjadikan DBKL ini sebagai satu pasukan yang kokoh, yang menjadi tanda aras, penanda aras oleh PBT-PBT yang lain. Saya selalu menyatakan bahawa di DBKL ini apa yang tak ada, tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan mungkin bekerja di DBKL, mungkin tak ada pengalaman bekerja di PBT lain. PBT lain, diorang kalau diorang bertengok DBKL ni, dia kata, bertuah bagai pegawai yang bekerja di DBKL. You all ada, kita ada semua facilities. Kita punya ada, of course, comparatively punca keuangan yang lebih daripada PBT lain. Kita ada kenderaan-kenderaan, kita ada peralatan-peralatan yang lebih daripada PBT lain.
Cuma kita perlu ada jati diri dan bersifat ingin kejayaan, satu kejayaan yang tinggi. Itu yang kita perlu terapkan kepada hati sanubari kita. Dari segi saya nampak comparatively lah, dari segi peralatan, dari segi keuangan, dari segi kemudahan. Di sini ada Datuk Bandar punya scholarship, tempat lain tak ada. Nak bayar gaji pun tak ada, macam mana nak bagi scholarship? Sini kalau nak pergi belajar, ada lagi scholarship dibagi orang. Beasiswa Datuk Bandar. Saya tak pastilah berapa ramai yang ambil, saya tak tahulah. Kalau ada peluang-peluang untuk belajar ni, ambil. Banyak insentif-insentif yang ada di DBKL ini perlu digunakan dengan baik. Banyak peralatan-peralatan yang ada. Banyak dewan-dewan, banyak kenderaan-kenderaan, banyak bangunan-bangunan kita. Kita banyak aset-aset. Aset-aset itu memanglah didaftarkan bawah Datuk Bandar. Kaya Datuk Bandar ni sebenarnya. Datuk Bandar Kuala Lumpur ni kaya. Perlu aset-aset. Cik Fazilah kata kat saya, ini aset Datuk Bandar, ni aset Datuk Bandar, ni aset Datuk Bandar. Oh, kayanya. That's why kita perlulah bekerja dengan tekun, sebab kita dalam, saya nampak di DBKL ni the privileged lot. Kita adalah orang-orang yang ada privilege. Kalau dibandingkan dengan PBT lain, mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada rakan-rakan di PBT lain, dia mandang, tengok dekat kita, kata, ya langkah biasa. Saya dulu pun pasal kat Penang pun sama juga. Kat Penang lain sikit, kalau kat Seberang Perai lagi lah tengok. Wih, DBKL ni jauh ke atas sana. Jauh nak pergi jumpa Datuk Bandar, dia pun kata, ish, mampu kita nak pergi jumpa Datuk Bandar di DBKL ni. Itu pandangan-pandangan. So oleh itu kita kena dari segi service delivery kita kenalah sampai ke tahap itu. Tahap yang orang tengok kita sepatutnya menjadi leader. Saya kata ni DBKL leads dalam semua perkara, dalam semua agenda, dalam semua implementasi dalam plan-plan kita, sama ada di peringkat lokal, di peringkat komuniti ataupun di peringkat global. Ini ASEAN ni kita akan host ASEAN Mayors and Governors Forum. Ini adalah amat penting. Yang kedua adalah Mayors and Governors meeting kita akan host, dan juga ASEAN Sustainable Urbanization Forum pada 10 bulan 8 hingga 15 bulan 8. Ini adalah kita ada city corner, something like that. Cik Aslinda, City Expo, KL City Expo. Inilah kita nak tunjukkan ni apa yang kita dah best practices kita, supaya rakan-rakan lain di PBT di ASEAN ni akan datang melihat. Kita akan adakan di KLCC bersama kerjasama KPKT dan juga UN Habitat. Saya bawa jugalah rakan saya daripada UN Habitat, tolonglah bantu kami sikit, tengok macam mana. So I think this is the time saya nak minta semua warga DBKL perlu mengambil peluang pada 10 bulan 8 hingga 15 bulan 8 ni, datanglah ke KLCC dan join program-program yang kita sendiri hostkan. Kita sendiri diberi peluang untuk menjadi host. Bukan senang PBT untuk host ASEAN and Global Mayors and Governors Meeting, dan juga ASEAN Mayors and ASEAN and Governors Forum, dan juga ASEAN Sustainable Urbanization Forum. Ini adalah penting. I think oleh itu saya minta semua warga di BKL memainkan peranan untuk kita mencari ilmu, untuk mencari meningkatkan lagi kefahaman kita di dalam, sama ada dalam perancangan, di dalam architecture, di dalam inovasi, di dalam computerization, dalam digitalization, IoT dan sebagainya. So dengan itu saya akhir sekali di kesempatan ini, marilah sama-sama kita memperbetulkan niat, tekad dan usaha kita untuk memperbaiki diri sendiri dulu, amalan dalam kehidupan seharian kita, keluarga kita,
untuk menggandakan lagi usaha dalam pekerjaan kita, menjadi orang yang lebih baik daripada semalam. Lebih baik ni sebagai pejabat awam, sebagai seorang kakak, sebagai seorang isteri, seorang suami, seorang abang, uncle dan sebagainya. Ini kerana ini adalah merupakan amanah dan ibadah yang besar dan tanggungjawab pada kita, pada diri kita sendiri, dan tanggungjawab kita juga untuk memastikan kita sihat.